Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang kembali ke saluran kami. Kepada anda yang belum melanggan, jangan lupa untuk menekan butang langganan dan loceng notifikasi sekarang. Ramai yang mungkin tidak menyedari bahawa pada hujung minggu hadapan iaitu 1 Februari 2026, bayaran bulan kedua untuk sumbangan asas rahmah atau SARA akan dilaksanakan. Wang bantuan ini akan dimasukkan terus ke dalam ICAD penerima yang layak secara automatik. Proses penyaluran bagi bulan Februari dan bulan-bulan seterusnya akan dilakukan secara konsisten pada setiap 1 hari bulan sehingga Disember nanti. Kategori penerima dan jumlah bantuan. Bagi bulan Februari 2026, jumlah bayaran adalah mengikut kategori kelayakan masing-masing. Kategori isi rumah dalam status miskin tegar atau miskin akan menerima RM200, manakala isi rumah selain kategori tersebut akan menerima RM100. Bagi warga emas tanpa pasangan yang berstatus miskin tegar, amaun yang disalurkan adalah RM150. Bagi kategori bujang yang berada dalam data IKASI miskin tegar, anda bakal menerima RM100. Kategori warga emas dan bujang yang lain pula akan menerima bantuan sebanyak RM50 setiap bulan. Pengurusan baki dan semakan kelayakan. Sekiranya anda masih mempunyai baki bantuan dari bulan Januari, anda tidak perlu tergesa-gesa untuk menghabiskannya. Baki tersebut tidak akan ditarik balik oleh kerajaan dan akan ditambah dengan amal baru pada 1 Februari nanti. Semua baki terkumpul boleh dibawa ke bulan seterusnya asalkan digunakan sepenuhnya sebelum 31 Disember 2026. Untuk menyemak kelayakan dan baki terkini, anda boleh melayari laman web rasmi SARA atau menggunakan aplikasi MyKasih. Anda hanya perlu memasukkan nombor MyCard untuk mengetahui tarikh program serta baki terkumpul dalam akaun anda. Penghargaan SARA dan syarat umur. Selain daripada bayaran bulanan, terdapat satu lagi berita penting untuk semua rakyat Malaysia. Pada 9 Februari 2026, kerajaan akan menyalurkan bantuan penghargaan SARA sebanyak RM100 secara sekali lunas. Bantuan khas ini diberikan kepada semua warga negara yang berumur 18 tahun ke atas pada tahun ini. Penerima SARA bulanan juga tetap layak menerima tambahan RM100 ini. Wang ini akan dimasukkan ke dalam MyCard dan boleh disimpan untuk kegunaan pada bila-bila masa sehingga hujung tahun ini. Ini merupakan inisiatif tambahan bagi meringankan beban kos SARA hidup rakyat. Kategori barangan dan perancangan kerajaan. Sehingga hari ini, penggunaan kredit SARA masih terhad kepada 14 kategori barangan keperluan asas sahaja. Walaupun terdapat cadangan untuk menambah barangan seperti buah-buahan dan sayur-syuran, pihak kerajaan masih dalam proses penilaian teliti. Perkara ini melibatkan kawalan kualiti dan pemantauan harga bagi memastikan peniaga tidak menjual barangan yang rosak kepada penerima bantuan. Oleh itu, buat masa sekarang, anda dinasihatkan untuk merancang perbelanjaan mengikut senarai barangan sedia ada yang telah ditetapkan di kedai-kedai rakan niaga yang terlibat. Penutup. Semoga maklumat mengenai bayaran bulan kedua dan penghargaan SARA ini membantu anda membuat perancangan kewangan yang lebih baik. Gunakan bantuan ini dengan sebaik mungkin untuk keperluan keluarga anda. Jika anda mempunyai sebarang soalan, sila kongsikan di ruangan komen di bawah. Terima kasih kerana menonton dan terus menyokong saluran ini. Kita berjumpa lagi dalam video maklumat bantuan yang akan datang. Stay safe dan stay healthy. Assalamualaikum.